kehilangan Syafiq Ridhan Ali Razani bermula pada Sabtu 27 Disember 2025 apabila remaja berusia 18 tahun itu mendaki Gunung Selamet, Jawa Tengah, Indonesia bersama rakannya Himawan Choydar Bahran. Mereka yang merupakan pelajar SMA di Magelang, Jateng memulakan pendakian sekitar awal pagi melalui laluan Dipajaya, Pemalang dengan perancangan pendakian tanpa bermalam dan dijangka turun semula ke base camp pada keesokan harinya. Pendakian itu pada awalnya berjalan lancar, namun ketika dalam perjalanan turun pada Ahad 28 Disember 2025, Himawan mengalami kecederaan pada kaki dipercayai akibat kekejangan otot dan keletihan menyebabkan pergerakannya menjadi perlahan dan sukar. Dalam usaha mendapatkan bantuan, Syafiq membuat keputusan untuk turun terlebih dahulu pada 29 Disember di sekitar pos 5 manakala Himawan diminta untuk menunggu di lokasi yang dianggap lebih selamat. Mereka kemudiannya berpisah di kawasan lereng gunung berhampiran pos pendakian dengan Syafiq meneruskan perjalanan seorang diri bagi mencari pertolongan. Tidak lama kemudian Himawan cuba menyusul tetapi memilih laluan yang berbeza. Malah dari kejauhan dia terdengar Syafiq memanggil namanya dari bawah gaung. Malangnya panggilan itu tidak dijawab. Sejak saat itu Syafiq hilang sepenuhnya. Himawan kemudian ditemukan dalam keadaan lemah serta berjaya turun dengan bantuan pendaki lain dan tiba di base camp sebelum memaklumkan kepada pihak pengurusan mengenai kehilangan rakannya itu. Laporan rasmi kehilangan Syafiq dibuat kepada pihak berkuasa pada 30 Disember 2025 sekaligus mencetuskan operasi mencari dan menyelamat SAR. Berdasarkan keterangan kakak dan ayahnya, Syafiq sebenarnya memaklumkan kepada keluarga bahawa dia akan mendaki Gunung Sumbing, bukannya Gunung Selamet, dan kedua-dua gunung ini terletak di Jawa Tengah. Namun perancangannya kemudian berubah ke Gunung Selamet atas sebab yang tidak diketahui dan Syafiq sempat menghantar mesej kepada ibunya memaklumkan bahawa dia telah ke Gunung Selamet. Gunung Selamet yang dikenali sebagai atap Jawa Tengah mempunyai ketinggian 3,428 meter manakala ketinggian Gunung Sumbing pula adalah 3,371 meter. Walaupun kedua-duanya berketinggian hampir sama, ciri-ciri dan tahap kesukaran pendakian di kedua-dua gunung tersebut adalah berbeza. Gunung Selamet merupakan gunung berapi aktif dengan laluan pendakian yang lebih sukar dan panjang serta dikelilingi hutan yang masih lebat dan lembap. Kawasan pelawangan di Gunung Selamet juga agak panjang dan terbuka dengan cerun antara 30 hingga 40 darjah, permukaan berbatu serta berpasir dan keadaan cuaca yang cepat berubah. Hujan dan kabus boleh muncul secara tiba-tiba sekaligus menjadikan pendakian lebih mencabar terutamanya kepada pendaki yang baru dan kurang berpengalaman. Sebaliknya, Gunung Sumbing mempunyai laluan pendakian yang lebih tersusun dan bertingkat dengan gabungan kawasan hutan serta savana di bahagian atas. Bentuk muka buminya lebih stabil dan landai, namun pendakian masih mencabar berikutan ketinggiannya yang mencecah 3,371 meter dari paras laut. Oleh itu, walaupun kedua-dua gunung ini berketinggian tinggi, perbezaan ciri laluan, bentuk muka bumi dan keadaan cuaca menjadikan pengalaman pendakian di Gunung Selamet dan Gunung Sumbing berbeza. Operasi SAR melibatkan Basarnas, TNI, Polis Indonesia, BPBD serta sukarelawan dan komuniti pencinta alam. Pencarian awal tertumpu di laluan pendakian rasmi di Dipajaya termasuk kawasan sekitar pos-pos pendakian berdasarkan maklumat terakhir daripada Himawan. Namun sehingga beberapa hari pertama pencarian tiada sebarang petunjuk ditemui. Keadaan cuaca buruk, hujan, angin lebat dan kabus tebal selain bentuk muka bumi Gunung Selamet yang curam dan berbahaya menyukarkan pergerakan pasukan penyelamat. Berdasarkan keterangan Himawan dan analisis pasukan SAR, terdapat kemungkinan besar Syafiq telah tersasar keluar daripada laluan rasmi ketika cuba mencari jalan turun dengan lebih cepat. Susulan itu, kawasan pencarian diperluaskan ke laluan luar trek termasuk cerun curam, rabung dan kawasan hutan tebal yang jarang dilalui pendaki. Sepanjang tempoh pencarian, Himawan beberapa kali memberi keterangan tambahan kepada pasukan SAR bagi membantu menentukan arah
arah pergerakan terakhir Syafiq, termasuk lokasi sebenar mereka berpisah dan keadaan cuaca ketika itu. Walaupun usaha pencarian dilakukan secara intensif selama hampir 2 minggu, Syafiq masih gagal dikesan. Operasi SAR rasmi kemudian ditamatkan mengikut prosedur pada 7 Januari 2026. Namun pencarian diteruskan secara terhad oleh pasukan sukarelawan. Semasa pencarian berlangsung, sejumlah warganet berkongsi maklumat daripada pendaki lain yang mendakwa sempat menemui pendaki yang disyaki Syafiq. Ada yang mengaku pernah melihat Syafiq di sekitar pos 3, manakala ada yang membuat andaian berdasarkan video yang memaparkan jaket pendaki di tepi jurang. Selain itu, terdapat juga pendapat bahawa Syafiq mungkin terjatuh ke Segoro Wedi yang dikenali sebagai lautan pasir. Kawasan ini bukanlah laluan utama dari base camp ke puncak, sebaliknya merupakan laluan tambahan yang hanya boleh dicapai selepas sampai di puncak. Kawasan ini juga dianggap agak berbahaya dan tidak digalakkan untuk dikunjungi. Pada Rabu 14 Januari 2026, kira-kira jam 10.20 pagi waktu tempatan, pasukan sukarelawan akhirnya menemui mayat Syafiq setelah 17 hari hilang di lereng selatan Gunung Slamet di kawasan antara laluan Gunung Malang dan Batu Radin yang terletak jauh dari laluan pendakian asal. Mayatnya ditemui di kawasan Cerun Curam bersama beberapa barangan peribadi seperti beg dan peralatan pendakian, sekaligus mengesahkan identitinya. Keadaan bentuk muka bumi yang sukar, cerun tajam serta cuaca berkabus tebal menyebabkan proses evakuasi mengambil masa yang panjang, mencecah lebih 10 hingga 15 jam. Pada Khamis 15 Januari 2026, mayat Syafiq dipindahkan dari gaung sedalam 20 meter dan berjaya dibawa turun ke base camp sebelum dihantar ke hospital untuk pemeriksaan lanjut. Hasil pemeriksaan awal mendapati tiada unsur jenayah atau kecederaan akibat kekerasan pada tubuh mangsa dan keadaan fizikal mayat menunjukkan dia dipercayai telah meninggal dunia beberapa hari selepas dilaporkan hilang. Punca kematian disyaki berpunca daripada keletihan melampau dan hipotermia selari dengan keadaan cuaca sejuk ekstrim di kawasan pergunungan serta tempoh lama mangsa berada seorang diri tanpa bantuan. Walaupun tiada tanda kekerasan ditemui, pemeriksaan turut mendapati terdapat patah tulang paha kiri dan beberapa kecederaan lain yang dipercayai berpunca daripada kecelakaan. Jenazah Syafiq kemudiannya dibawa pulang ke Magelang untuk urusan pengebumian dan disemadikan dalam suasana penuh pilu. Tragedi ini bukan sahaja meninggalkan kesan mendalam kepada keluarga dan rakan-rakannya termasuk himawan, malah menjadi perhatian masyarakat serta komuniti pendaki. Kes ini turut menjadi peringatan tentang risiko pendakian gunung, keperluan mematuhi prosedur keselamatan serta kepentingan tidak berpisah ketika berada di kawasan pergunungan yang berbahaya. Takziah kepada keluarga mangsa atas kehilangan insan yang disayangi. Oleh itu, sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham Syafiq Ridhan Ali Razani. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-Nya yang beriman. Sekian.